Okay, ada satu kenalan saya lah. Dia baru je start kerja bulan Januari hari tu. So, dia baru graduate, baru start kerja. Okay, so dia tanya I, Bil, gaji Februari saya dah masuk. Kenapa EPF saya ni, dia menunjukkan 1 bulan saja Januari. Kenapa Februari punya tak reflect? Dan saya faham gaji dia baru masuk 2 hari lepas. So, obviously, pencaruman tu memang dah deduct dalam payslip. Tapi, proses tu belum ambil tempat lagi. Maksudnya majikan tu belum nak bayar kepada pihak EPF. So, bila ditanya soalan tu, apa Rawat ingat? Banyak orang yang akan baru start kerja ni, even bila I start kerja dulu-dulu tu, I pun ada soalan macam ni juga. Kenapa EPF ni lambat? So, penyata EPF ni macam mana kita nak baca? So, senang cerita, logik dia senang. Setiap kali kita dapat gaji, katakan gaji bulan Januari, majikan memang akan state dalam payslip tu pencaruman deduction pencaruman tu kan. Dan pencaruman tu akan dilakukan oleh majikan sebelum 15 hari bulan setiap bulan. So maksudnya Januari punya pencaruman akan dibuat sebelum 15 Februari. So pencaruman untuk Februari akan dibuat sebelum 15 Mac. Sebab tu dalam penyata tu dia akan state bulan. Contoh, bila yang kenalan saya kan cakapkan dia lah, kalau Januari, bila dia masuk kerja hari tu, dalam penyata tu ada tak bulan Januari? Tak ada. Sebab that was his first month. So, bila dia dapat gaji Januari tu, dia reflect caruman tu kat February 2026. Memang ada satu lah. And then, bila dapat gaji Februari, pencaruman tu akan reflect pada March pula. So, it's always a month ahead. Kepada yang dah lama bekerja jam, tak pernah terfikir macam mana lah kita nak baca penyata ni kan. This is exactly how you can read it. And you boleh tanya, Bil, kalau bulan Disember, I dapat gaji bulan Disember. So memang reflection tu akan berlaku kepada Januari ke? Ya, betul. Pencaruman tu memang akan berlaku pada Januari. Tapi dia akan kira 1 tahun. Alright? So this is how kita nak faham penyata EPF tu.